Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam wanita luar biasa. Yang berbahagia Datuk Dr. Aziza Johor, Pengerusi Persidangan Wanita UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Tahniah yang berhormat Datuk Seri di atas pelantikan sebagai Menteri Perladangan dan Komuniti. Pelantikan ini menjadi kebanggaan wanita dan seterusnya membakar semangat kami untuk meneruskan perjuangan demi bangsa, agama dan negara. Terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden. Pelantikan ini merupakan satu pengiktirafan untuk wanita seluruhnya. Yang berbahagia Datuk Seri Nurliza Abdul Rahim, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia. Wakil-wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi, Barisan Pegawai dan Kepimpinan Exco Wanita UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Salbiah Muhammad, Ketua Wanita UMNO Negeri Perak. Ketua-ketua wanita negeri, ketua-ketua wanita bahagian, puan-puan sidang perwakilan dan para pemerhati yang saya hormati. Saya Seri Rahayu Tajuddin, Ketua Wanita UMNO bahagian Pasir Salak, mewakili Badan Perhubungan Wanita UMNO Negeri Perak. Terlebih dahulu, setinggi-tinggi penghargaan kepada Datuk Salbiah, Ketua Wanita Negeri, yang telah beri kepercayaan kepada saya untuk membahaskan isu pendidikan pada pagi ini. Puan-puan para perwakilan, dasar pendidikan negara adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berjaya dalam semua bidang ilmu. Kerajaan telah menyediakan ekosistem yang selari dengan agenda ini, program dan infrastruktur yang bertaraf tinggi bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak hingga ke peringkat pengajian tinggi. Usaha ini juga disokong oleh pihak swasta. Dasar pendidikan Malaysia diiktiraf dunia. Buktinya, ramai pelajar-pelajar antarabangsa datang belajar ke universiti tempatan. Namun, selaras dengan peredaran zaman dan perkembangan teknologi dan ilmu, kita perlu tambah baik pendidikan di Malaysia bagi menyelesaikan masalah jurang antara miskin, kaya, bandar dan luar bandar. Wanita UMNO Perak ada beberapa cadangan untuk peringkat-peringkat pendidikan yang berbeza. Untuk peringkat pendidikan awal kanak-kanak, kami ada 2 cadangan. Pertama, kemaskini pelan reka bentuk bangunan prasekolah di luar bandar, miripkan seperti prasekolah di bandar. Dalam pelan itu ada komponen-komponen penting seperti ruang untuk kelas pendidikan seni, ruang untuk kelas muzik, ruang untuk eksplorasi, ada tamannya. Ini menyokong kepada pembelajaran moden supaya kognitif, karakter, sosial dan emosi anak-anak dapat dibentuk. Kedua, bantulah keluarga B40. Wujudkan skim bayaran yuran sekolah. Konsepnya sama dengan bantuan skim PPRT dan rumah mesra rakyat. Masih ada ramai anak-anak kecil yang tersicir kerana keluarga susah dan ada masalah kewangan. Dua solusi untuk pendidikan awal kanak-kanak. Untuk peringkat persekolahan pula, kami ada 5 cadangan. Pertama, tingkatkan kualiti konten pembelajaran. Wujudkan sistem sekolah rakan bersama sekolah swasta tempatan. Jadi, mereka boleh buat program sama-sama, lepas tu berkongsi ilmu. Kedua, kukuhkan literasi digital dengan merangka standard seperti di Australia. Standard ini, puan-puan,
memberi garis panduan dari segi menggunakan teknologi secara seimbang. Contoh, kalau 100% waktu belajar tu, mungkin 30% saja menggunakan peranti digital dan 70% lagi mereka belajar secara tradisional. Dalam pada masa yang sama, guru dan ibu bapa menjadi pusat rujukan utama kanak-kanak. Selain itu, standard ini mengajar kita macam mana nak guna peranti digital dengan betul. Perlu ada penapis kandungan. Kita tahu dalam internet tu ada macam-macam benda. Nak kena tapis. Kena ada firewall. Kena ada antivirus dan sebagainya. Yang ketiga, tingkatkan keselamatan di kawasan persekolahan. Keselamatan ni sangat penting. Bukan untuk anak-anak saja. Guru-guru, ibu bapa pun nak rasa selamat hantar anak-anak ke sekolah kan? Baru-baru ini Yang Berhormat Menteri ada sebut mengenai penambahan CCTV. Kami cadangkan mungkin tambah gate automatik, sistem alarm ke, untuk atasi pencerobohan di kawasan sekolah. Sama ada daripada kes pencurian ataupun penculikan. Keempat, mantapkan kesedaran anak-anak untuk sambung belajar. Wujudkan mentor-menti dengan jaringan alumni. Jadi anak-anak ada idola. Memberi inspirasi untuk mereka terus belajar. Pendidikan ini penting puan-puan, jangan ia terhenti di sekolah menengah. Dan kelima, tingkatkan disiplin anak-anak dengan mewujudkan sistem tutor yang menekankan kaedah moden dalam membina sahsiah serta menyokong pembangunan kanak-kanak hari ini, iaitu generasi Alpha. Untuk peringkat pengajian tinggi pula, kami ada 3 cadangan. Pertama, hapuskan miskin digital. Wujudkan skim pinjam iPad atau pinjam laptop. Macam skim pinjam buku, samalah konsepnya. Kedua, naik taraf IPTA dan tambah kemudahan asrama. Contoh, College Velcra di Pasir Salak merupakan solusi kepada pendidikan tertiary untuk anak-anak peserta Velcra dan berpotensi untuk dinaik taraf kepada universiti kerana plan asalnya begitu. Projek ini merupakan usaha ayahanda saya sewaktu beliau menjawat jawatan pengurusi Velcra dengan matlamat untuk melihat semua anak-anak di luar bandar, khususnya Velcra, dapat sambung belajar. Kami berharap College Velcra dapat dinaik taraf kepada status universiti. Ni sat lagi kena habak dengan Datuk Zamri, tak ada. Nak kena sambung lepas ni. Dan yang ketiga, tingkatkan kebolehpasaran anak-anak. Rancakkan lagi MOU antara universiti dan industri supaya setelah anak-anak kita graduate, pekerjaan itu sudah ada menanti. Puan-puan, kita boleh juga galakkan anak-anak kita untuk ambil TVET sebagai laluan alternatif kerana kebolehpasarannya melebihi 90%. Di Perak, menerusi agensi PASAK, TVET telah menunjukkan kejayaan melalui penganjuran tahun TVET, perkukuh kerjasama dua hala dan kolaborasi strategik dengan negara China. Sehubungan dengan itu, kami ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri MB Perak di atas inisiatif ini. Juga tahniah kepada Datuk Seri Ketua Wanita UMNO Malaysia di atas penubuhan jelita TVET untuk wanita. Sidang perwakilan, cadangan kami untuk peringkat Masters dan PhD satu saja, perluaskan skim pembiayaan pendidikan yang sedia ada untuk golongan 40 tahun ke atas. Janganlah terhad kepada bawah 40 tahun saja. Kenapa? Kerana ini penting, kita juga menggalakkan lifelong learning. 11 cadangan daripada Perak. Cadangan kami tentunya akan memberi pendidikan negara satu anjakan, insya-Allah, dan kita boleh buat secara berperingkat. Kita harus membela rakyat menerusi pendidikan kerana kita tahu pendidikan adalah senjata untuk mengubah nasib hidup. Konvensyen Memperkasa Pendidikan Melayu baru-baru ini jelas menunjukkan bahawa UMNO serius
memperjuangkan hal-hal pendidikan. Sidang perwakilan cadangan tambahan untuk perang digital, kumpulkan semua TikTokers pro UMNO, ramai. Mereka ramai sebenarnya, TikTokers pro UMNO yang hebat-hebat dan rangka pelan tindakan yang menyeluruh. Siap dengan SWOT, kita belajar SWOT kan, SWOT, strategi, timeline yang jelas. Seperkara lagi yang saya ingin sentuh, baru-baru ini ada cadangan nak iktiraf UEC. UEC ini bercanggah dengan pendidikan nasional. Ianya tidak memupuk penyatuan bangsa yang bersatu padu. Ini bukan soal perbandingan mana-mana sijil, tetapi ini berkenaan identiti negara. Kita memupuk semangat patriotisme dan nilai kenegaraan dalam jiwa masyarakat. Perlu difahami, SPM yang kita ada sekarang ialah standard nasional, diiktiraf satu dunia, dirangka oleh KPM untuk semua anak Malaysia berbilang kaum, berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dan UEC ini di berlainan. Namun, kita tak halang jika anak-anak kita nak belajar bahasa lain kerana kita tahu bahawa bahasa membuka pintu kepada dunia. Jadi belajarlah bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, silakan. Sekolah-sekolah vernacular di Malaysia pun, mereka ajar anak-anak kita belajar bahasa Mandarin, bahasa Tamil selain daripada bahasa Melayu. Tak ada masalah. Puan-puan, sebagai anak Malaysia, kita mahukan satu dasar pendidikan yang kita bangga. Jangan ada unsur-unsur nak mengganggu dan lari daripada agenda ini. Beres? Memandangkan puan-puan semua dah setuju walaupun tak berapa kuat beresnya. Saya akhiri perbahasan saya. Negeri Perak menyokong ucapan dasar Ketua Wanita UMNO Malaysia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.